Okay, buatlah ayat macam ni sikit dalam awak punya exam supaya apa orang kata Pemakan penuh. awak punya nak dapat markah penuh ataupun nak jadi cantik lah pengiraan awak nak apa nak bagi kata ah, supaya cikgu yang tanda awak punya kertas tu sedap mata memandang kan. Awak imagine yang tanda kertas awak tu bukan cikgu matematik awak. Mungkin cikgu BM awak ke, cikgu BI awak ke kan dia tak tahu semua-semua ni. Jadi awak kena tunjukkan lah apa jawapan dia. Okey, soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Jadual berikut menunjukkan bilangan baju yang dihasilkan oleh sebuah kilang. The table shows the number of T-shirt produced by a factory. So, kita ada T-shirt yang berwarna merah dan juga T-shirt yang berwarna biru. Red T-shirt and also blue T-shirt. Okey, so untuk baju t-shirt yang berwarna merah, kita tahu kat sini dalam jadual, dia bagi bilangan baju adalah 42,980 buah. 80 buah. 80 helai. Okey. Tapi bilangan untuk baju B, dia tak bagi tahu secara detail ataupun secara the exact value. Kita tak tahu berapa kan. Cumanya dia bagi tahu maklumat sikit kat situ. Dia kata, 12,735 kurang daripada baju merah. So kurang daripada baju merah. Okey. Tak apa, kita hold dulu. Tapi cikgu gariskan perkataan kurang ni sebab kat situ ada Betul lah. maklumat yang kita kena tahu.